Nombor 4. 26 darab 2235 dapat jawapan, bahagikan dengan 10. So buatlah darab dulu, barulah bahagi. Okay, so 2235 darab dengan 26. Okay, jom kita mulakan dahulu dengan 6. 6 darab 5, 33 letak atas. 6 darab 3, 18 tambah 3, 21 letak 2. 6 darab 2, 12 darab 2, tambah 2, 14 letak 1. 6 darab 2, 12 tambah 1, 13. Okay, selesai untuk C6. Sekarang untuk C2 pula ni. So 2 ni ialah bukan 2, iaitu 20. Letak dulu sifar. 2 darabkan dengan 5, 10. Ada 1 kat atas. 2 darab dengan 3, 6 tambah 1 dekat atas, 7. 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. Okay, so kita tambahkan sifar 1, 11, 8, 5. Okay, dah siap belum? Belum. So kita buat operasi bahagi lagi. 581, 1 sifar bahagi 10. Ataupun gambar rajanya bentuk macam ni. So apa yang sama, sini dengan sini sama, jadi tinggallah bagi 1. So jawapannya 5811. Itu saja.